Belajar mula dengan 1 gram yang pertama. Pelajar fikir kena tunggu kerja dahulu baru boleh simpan emas. Sebenarnya 1 gram pun sudah cukup untuk mula. Dengan hanya RM100 sebulan, anda boleh latih disiplin kewangan sejak daripada awal. Tidak akan rasa terbeban, tetapi tetap konsisten menabung. Dan beza simpan emas dengan simpan duit adalah emas kalis inflasi. Nilainya terbukti kekal walaupun harga barang naik. Jika hanya simpan duit tunai, nilainya semakin susut. Apa yang nampak banyak hari ini, makin kecil kuasa belinya pada masa hadapan. Dengan emas, simpanan lebih selamat, ianya mudah dicairkan bila perlu. Modalnya rendah dan ia paling penting, ianya adalah aset fizikal yang mampu milik untuk anda sendiri. Pelajar universiti jangan tunggu. Mulakan dengan 1 gram emas hari ini. Satu langkah kecil sekarang boleh jadi simpanan besar untuk masa hadapan anda. Pelajar universiti lah yang paling untung jika mula simpan emas daripada awal. 1 gram pun sudah cukup untuk latih disiplin diri. Untuk mulakan tambungan dengan akaun emas Gap, hubungi saya untuk bimbingan. Save dan like video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.